Tak payah tekan pedal minyak, tapi dalam sesama kita juga tak perlu tekan pedal brake. Assalamualaikum. Okey, kalau diikutkan memandu sambil merakam ni memang berbahaya. Dan tak digalakkan. Untuk test drive pandu uji kita pada pagi ini bersama dengan Honda HR-V, kita nak tunjukkan bahawa sekarang ni kita tak tekan apa-apa. Brake tak tekan, kaki relax je. Kaki relax. Tak tekan brake, tak tekan pedal minyak. Kita sedang menggunakan adaptive cruise control. Biasa kita pernah dengar auto cruise kan. Auto cruise ni yang tradisionalnya dulu-dulu lah, sejak tahun 2000 ke macam tu dah ada dah. Iaitu kita boleh setkan kelajuan dan naikkan dan turunkan menggunakan button je. Tapi yang ini adaptive cruise control. Tak payah tekan pedal minyak, tapi dalam sesama kita juga tak perlu tekan pedal brake. Nampak relax je. Nampak? Sesuai untuk highway, tetapi sebenarnya sesuai juga untuk jalan biasa. Tu nampak dah menyala tu. Dia bagi warning, suruh pegang. Syaratnya kena pegang. Tapi kita pegang pun relax. Ada lane assist, nampak warna hijau kiri kanan tu, yang membantu untuk mengawal steering. Bila sampai kepada keadaan di depan, tak perlu tekan brake. Dia brake secara automatik. Mana-mana customer saya pun semualah terutamanya, apabila sampai hari untuk delivery, saya akan buat sedikit tunjuk ajar, buat training lah. So kita ikut kereta yang putih ni lah. Nampak? Agak seriau juga tau kalau baru pertama nampak dia brake. Nampak? Saya tak buat apa-apa pun. Kaki saya tak tekan brake. So bila kereta depan ni perlahan, dia ikut belakang, dia cucuk je. Bila kereta ni laju. Okey, kita setkan kelajuan 110, tapi dia tak boleh pergi 110 sebab depan tu ada kereta yang pandu perlahan. Bermaksud kalau saya bagi signal kanan, kalau tak bagi signal masuk kanan tak boleh. Dia macam dia ketat tu. Maksudnya dia kontrol kita. Kita nak bagi masuk laluan kanan, nak potong bagi kita potong. Saya tak tekan pedal pun. Dia akan cari, kejar ataupun mencecah kelajuan 110 maksimum. Nak lagi laju boleh, tak ada masalah. Tiada had yang saya difahamkan. Kalau hari-hari guna benda ni, makanya anda akan lebih mahir dan lebih yakin. Kereta Honda semua ada tak kira yang paling low spec pun. Honda City kalau S pun ada benda ni. Jangan risau. Biasanya setiap satu model dia ada 4 variasi. AS, E, V dan RS. So spek S pun ada. Nampak saya tak tekan brake saya tak tekan brake. So dia berhenti. Betul-betul berhenti kali ni, kita nak kosong. Cantik. Okey, lampu hijau. Nampak? Okey, tak tekan pedal minyak. Jalan kepada kelajuan 50 km sejam. Tapi rasanya kalau nak naikkan kelajuan, tak ada masalah, kita naikkan lah. Jika berminat untuk memiliki kereta baru Honda, jangan malu, jangan segan, hubungi saya. Klik link di bio dan PM tepi dan sebagainya. Okey, itu saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.